Setiap warga emas yang hadir membawa pengalaman hidup yang tak ternilai. Di meja pendaftaran, kita melihat langkah mereka yang perlahan tetapi penuh tekad usaha untuk terus menjaga diri walau usia semakin lanjut. Saat saringan kesihatan dijalankan, terserlah keberanian mereka menghadapi apa saja keputusan. Mereka datang bukan kerana dipaksa, tetapi kerana mahu memastikan tubuh dan hati mereka terus kuat. Melalui taklimat kempen internet selamat, kami membimbing mereka agar sihat di dunia nyata dan selamat di dunia digital. Di saat mereka pulang dengan senyuman, kita tahu usaha kecil ini memberi makna besar kerana mereka berusaha untuk diri mereka sendiri. Terima kasih. Jadi simpan petang. Baik, tuan. Baik. Baik.